Ramai yang tak tahu aircon dekat rumah ni adalah punca eczema anda tak baik-baik. Hai semua, Dr. Syazwan sini. Bagaimana aircon kat rumah ni menyumbang kepada eczema anda? Nombor satu, aircon ni mengeringkan kulit anda. Aircon menyingkirkan kelembapan di udara. Hal ini akan menyebabkan kulit anda mula mengering. Waktu dia kering tu anda akan start rasa gatal-gatal dan anda akan mula garu. Eventually, eczema anda akan flare up. Nombor dua, perubahan suhu yang sangat ekstrim. Jika masa anda dekat luar dengan cuaca yang agak panas dan masuk ke rumah dan buka aircon, turunkan suhu aircon paras 18 hingga 20 darjah Celsius, perubahan suhu yang ketara ini akan memberi tekanan kepada kulit yang sensitif. Ini akan mengganggu fungsi baik pulih kulit dan menyebabkan keradangan. Aircon juga menyebabkan peredaran alergen. Kalau anda tak selalu bersihkan aircon, aircon ni akan trap habuk, hama, bulu-bulu kucing dan juga ulat. Dan anda turn on saja aircon tu, peredaran alergen ni akan berlaku dekat persekitaran rumah anda. Ini akan mengurutkan lagi gejala dan menyebabkan keradangan pada kulit. So, anda nak tahu lagi apa trigger untuk eczema? Cepat-cepat komen.